Menteri dan Timbalan Menteri tidak mencampuri urusan pemberian tender berkaitan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) kepada mana-mana pihak. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Sim Zin, sekaligus menolak dakwaan kerajaan telah membatalkan pemilihan 3 kontrak berkaitan padi melalui tender terbuka sebelum ini. Tidak betul, ia masih dalam proses dimuktamadkan Kementerian Kewangan, MOF, katanya semasa menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2020 peringkat jawatankuasa bagi MOA di Dewan Rakyat 23 Jun 2025. Proses ini sedang berjalan, Menteri dan Timbalan Menteri tidak campur tangan dalam proses tender, tegas Timbalan Menteri itu. Menurut Sim, mengikut prosedurnya, selepas tender diluluskan di peringkat MOA, ia dibawa ke peringkat MOF untuk dimuktamadkan sebelum diserahkan kembali kepada MOA untuk dikeluarkan surat setuju terima SST projek kepada penerima tender yang berjaya. Katanya menurut pekeliling baharu, sebarang tender bernilai lebih RM50 juta harus dimuktamadkan MOF. Terdahulu ketika sesi perbahasan, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, BN Air Hitam, dilaporkan mendakwa 3 kontrak bernilai lebih RM1 bilion dibatalkan selepas kementerian dikatakan mahu menganugerahkan projek kepada Pertubuhan Peladang Kebangsaan, NAFAS, secara rundingan terus.